Kalau sebut Gunung Ledang atau Gunung Kinabalu, pasti orang ramai dah tahu. Akan tetapi, kalau sebut nama 3 lokasi ni, mungkin ramai yang masih belum tahu. Apakah nama 3 lokasi tersebut? Kalau nak tahu, jom tengok video ni sampai habis. Lokasi pertama, Sky Mirror, Kuala Selangor. Di Sky Mirror, fenomena pantulan air laut hanya muncul pada waktu surut. Ia bukan berlaku setiap hari, tetapi hanya beberapa kali dalam masa sebulan. Lokasi kedua, Blue Lake Bukit Ibam, Pahang. Ini bukan Maldives. Ini Blue Lake Bukit Ibam yang terletak di Pahang. Airnya biru dan pemandangannya sangat indah. Lokasi ketiga, Hutan Simpan Royal Belum, Perak. Tempat ini merupakan satu daripada hutan hujan tertua di dunia. Pelancong dari luar negara sanggup habis duit beribu-ribu nak datang sini. Malaysia ini indah, tapi kalau kita sendiri tak jelajah dan hargai, memang rugi. Mungkin korang dah boleh rancang lebih awal dengan keluarga atau kawan-kawan untuk pergi ke lokasi-lokasi tersebut waktu cuti.